Berapa harga ni dia tadi? 89,000 kat harga dia. Besar gedabak ni. Boleh, akak nak proceed? Serius? Ha. Nak proceed? Proceed. Hei. Serius akak. Akak ni customer besar saya ni. 89,000 ni. Betul. Akak tunggu sekejap. Saya nak keluarkan official receipt untuk akak ni. Boleh? Dek, tapi Kenapa? boleh tak akak nak minta tolong sikit? Tolong apa? Akak nak beli lagi besar ke apa? Bukan, boleh tak keluarkan resit tulis ke? Sebab akak nak bagi kat laki akak. Tulis ni tu harga RM890 je. Astaghfirullahalazim kak. Tak munasabah kak. RM890. Tak saya. Itu dah macam menipu dah kak. Taklah. Akak tahulah laki akak. Takkanlah laki akak tak cerdik kak. Aduh, tak apa. Dia tengok, alah, mesti ringan ni. Macam tu. Adik tolong lah. RM89,000 jadi RM890. RM90. Adik tulis tulis tangan pun tak apa. Tulis tangan pun tak apa? Berdosa lah saya kak. Aduh, akak ni lagi menipu dah ni. Saya tak bersubahat dah. Uish, budak ni mentah sangat lah pula. Kenapa saya mentah pula kak? Apa yang berdosanya? Akak beli dengan duit akak. Akak tak naklah susahkan suami akak. Duit akak sendiri? Tapi akak rasa suami akak tak tahu harga dia? Tak, dia akan kata, besar. Lepas tu saya akan kata, alah ringan je ni. Macam tu. Dia percaya? Sayang. Ya Allah, lamanya awak dalam Mas Zakaria Melaka ni. Kita nak pergi Johor pula tau. Alah, sekejap je. Hui, besar gedabak macam ni lah. Awak buat apa ni? Cantik tak gelang saya? Cantik sangat. Masalahnya, berapa banyak dah awak habiskan duit? Kita nak melancong lagi ni. Ish, awak ni RM890 je. RM890 je. Murah biar betul awak. Tak percaya? Ada resit dalam ni. Ni resit dia. Tengok. RM890 je. Ui, RM890. RM90 besar gedabak macam ni. Ini original receipt ya. Ada sign buruk siapa ni? Ni macam ni ayam nulis ke cakap ayam ni? Hai, awak ni. Belakang ada apa? Ui! Percayalah bang. Kenapa dia nak suruh percayalah bang? Sebab gelang ni kan besar. Takut awak tak percayalah. Oi, pelik resit ni. Tulis tangan je. Bukan patut ada resit official ke? Resit official? Tak adalah pula. Ada yang tu tak je. apalah. Jujur kita nak gerak tempat lain pula. Jom. Oi, murah sangat besar gedabak macam tu. Mas Zakaria. Betul ke bini aku ni?